Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Iliana Farsha binti Zubir dengan nama matrik S71496. Video ini merupakan tugasan 2 bagi kursus COM 3023 yang bertujuan untuk menganalisis komunikasi interpersonal seorang pepengaruh media sosial iaitu Alif Irfan. Analisis ini melibatkan 10 hantaran bagi mengenal pasti mesej yang disampaikan, bentuk komunikasi interpersonal, reaksi pengikut melalui komen dan pandangan peribadi saya terhadap peranan pepengaruh ini. Untuk posting pertama, Ali Irfan telah menunjukkan kesungguhan beliau dalam bidang kerjaya. Beliau bukan sahaja seorang YouTuber, malah beliau juga turut melibatkan diri dalam bidang perniagaan seperti pakaian, kedai gunting rambut dan produk kesihatan yang merupakan jenama dia tersendiri. Berdasarkan posting ini, mesej yang ingin disampaikan adalah dari segi disiplin, usaha dan keazaman beliau dalam membina kejayaan sendiri. Lebih-lebih lagi, kejayaan ini dapat dijadikan panduan kepada golongan muda. Posting kedua pula ialah merupakan promosi produk Alif Irfan sendiri dengan tawaran diskaun yang terhad kepada pelanggan yang terawal. Komunikasi persuasif ini bertujuan mempengaruhi keputusan pembelian pengikut dan dapat dilihat dari komen positif yang menunjukkan kepercayaan terhadap produk yang dipromosikan. Seterusnya, dalam posting ini, Alif Irfan memaparkan suasana penghargaan beliau terhadap pasukan beliau. Komunikasi bukan lisan seperti senyuman dan ekspresi gembira menunjukkan hubungan interpersonal yang baik serta semangat kerjasama dalam satu kumpulan yang sangat kuat. Gaya visual juga digunakan untuk menarik perhatian khalayak muda dalam melihat setiap video yang dipaparkan. Sebahagian kecil pengikut Alif Irfan menunjukkan komen keterujaan dan sebahagian kecil juga menunjukkan komen negatif. Ini menunjukkan setiap video yang dipaparkan mempunyai kepelbagaian penerimaan khalayak ramai. Posting ke-6 pula menyentuh isu sensitif apabila seorang talent Alif Irfan dikecam oleh netizen iaitu pengikut Alif Irfan sendiri. Komunikasi yang digunakan bersifat emosi dan empati yang menunjukkan sokongan moral serta ketabahan dalam menghadapi tekanan media sosial. Hal ini menunjukkan talent Ali Irfan itu untuk ingin membersihkan namanya setelah dikecam. Seterusnya, posting ini menunjukkan aktiviti berkumpulan dan persaingan sihat. Komunikasi bukan lisan juga seperti gerak badan dan ekspresi emosi menggambarkan semangat berpasukan. Komen pengikut Ali Irfan sangat memuji kerjasama dan kesungguhan ahli pasukan yang digambarkan oleh pasukan Ali Irfan. Secara keseluruhan, komen positif menunjukkan sokongan, kepercayaan dan minat terhadap kandungan Alif Irfan. Namun, komen negatif pula kebanyakannya berkaitan perbezaan pendapat dan jakaan khalayak walau bagaimana ini menunjukkan wujudnya komunikasi dua hala serta pengaruh-pempengaruh terhadap audiens. Pada pandangan saya, Alif Irfan merupakan pepengaruh yang berkesan kerana beliau mampu menyesuaikan mesej komunikasi mengikut situasi dan khalayak yang berbeza. Kandungannya juga bukan sahaja menghiburkan, malah memberi inspirasi dalam aspek kerjaya, emosi dan hubungan sosial. Ini juga menunjukkan peranan penting pempengaruh di mana membentuk persepsi dan tingkah laku pengikut. Kesimpulannya, analisis ini membuktikan bahawa komunikasi interpersonal memainkan peranan penting dalam kandungan media sosial. Melalui pelbagai bentuk komunikasi verbal, bukan lisan, emosi dan persuasif, Ali Irfan berjaya membina hubungan sosial yang positif dengan pengikutnya. Sekian daripada saya. Terima kasih.